R-Truth yang aku masih lagi kempunan nak tengok jadi world champion, walaupun tahu takkan jadi, tapi sampai lepaskan dia tu aku macam rasa tak patut lah. Dan memang orang semua tak puas hati gila bila WWE buat keputusan macam ni. Even dekat Raw pun kita boleh dengar sorakan "We want truth, we want truth." What's up bro, sis, mother-father sekalian, Hazwan Shah Bebe, #bukan Zizan, the best palatau in the world. Video kali ni, seperti yang korang nampak dekat thumbnail dan juga tajuk, kemunculan merayame dekat NXT. WWE pergi lepaskan Carlito dan juga R-Truth, dan juga prediction aku untuk siapa yang akan menang Money in the Bank nanti. Tapi sebelum aku mulakan, nak bagi tahu dulu dekat korang yang video kali ni dibawakan oleh Google Pixel 9a. Kalau korang mencari phone Android yang bila korang guna tu ada rasa pengalaman minimalis, experience Android yang terbaik, tak ada bloatware, software dia clean, korang boleh try Google Pixel 9a ni. Link dia aku letak dekat ruangan description kat bawah, dan aku tag sekali Google Pixel 9a ni dekat video kali ni. Dan kalau korang nak tahu lebih pasal Google Pixel 9a ni, korang boleh tengok video aku dekat Bebe Studios. Ada dekat Instagram, YouTube, TikTok. Korang cari je kat mana yang korang nak tengok, ataupun link dia aku letak dekat ruangan description. So thank you to Google sebab bagi aku merasa pengalaman menggunakan Pixel 9a. Dah lama dah aku mengidam nak menggunakan, nak merasakan, nak experience Pixel. Akhirnya dapat juga. Oh ya, satu lagi link yang aku akan letak dekat ruangan description kat bawah adalah link Shopee ke page yang jual baju Malaysia Nightmare aku pakai ni lah. Stok dah tak banyak, dah nak habis. Ada size yang dah tak ada stok dah pun. Sebelum licin, better korang dapatkan. Alright, so jom kita mulakan video kali ni. First kali hari tu kita semua digemparkan dengan satu tweet daripada R-Truth yang bagi tahu dia dah pun dilepaskan oleh WWE, dan dia cakap thank you lah kepada fans semua sebab support dia kat semua tu kan. Percayalah, aku rasa ramai je yang ingat benda tu adalah main-main. Sebab kita tahu R-Truth punya karakter macam mana kan. So aku pun mula-mula baca aku fikir main-main tau, tapi makin lama makin ramai orang post dan dah makin kuat dah cerita ataupun berita yang memang bagi tahu dia dah pun dilepaskan oleh WWE. Bila dah jadi gitu, aku dah macam jam dah kepala otak aku. Serius lah, kenapa R-Truth dilepaskan? What the fish? Aku rasa dalam banyak-banyak release, ini antara yang paling aku cannot brain lah. Memanglah tujuan dia untuk dikomedikan, tapi kita perlukan someone macam R-Truth untuk ada dalam WWE. Kalau tak, tak tahulah, aku dalam minat gila dengan R-Truth punya character works, kau tahu tak? Aku tak boleh brain kenapa diorang lepaskan R-Truth dalam banyak-banyak nama yang ada. Banyak-banyak orang yang diorang tak pakai, tapi R-Truth juga yang baru lepas lawan dengan John Cena dekat Saturday Night Main Event. R-Truth yang aku masih lagi kempunan nak tengok jadi world champion, walaupun tahu takkan jadi, tapi sampai lepaskan dia tu aku macam rasa tak patut lah. Dan memang orang semua tak puas hati gila bila WWE buat keputusan macam ni. Even dekat Raw pun kita boleh dengar sorakan "We want truth, we want truth." Aku rasa gerakan untuk nak hidupkan balik "We want truth" tu kena strong lah. Sebab aku yakin WWE akan dengar kalau ada demand. Tapi kenapa diorang buang R-Truth lah? Korang rasa sebab apa? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Aku rasa ini antara release yang paling aku tak boleh nak terima. Memang tak masuk akal aku untuk nak proses how they can make this decision. Itu satu. R-Truth datang pula satu lagi news yang bagi tahu Carlito punya kontrak takkan di-renew. Hari tu ada cerita nak push dia kot. Apa jadi? Dia antara orang yang buat Judgment Day punya segmen pun fun weh. Kenapa WWE cuba nak tarik komedi daripada kita? R-Truth dah dekat SmackDown, lepas tu Carlito dekat Raw. Dua-dua ni kau nak tarik, lepas ni kau nak bagi siapa yang boleh buat kita gelak? Sebab memanglah akan ada orang yang boleh buat kita gelak, tapi no one compares to Truth and Carlito. Dan cerita Carlito ni lagi sedih. WWE minta Carlito bayar balik semua payment yang WWE dah bayar dekat dia. Ini kerja siapa ni? Ini siapa yang in charge? HR ke apa yang minta payment balik dekat Carlito macam tu? Aku tak tahulah Carlito bergurau ke apa, tapi doesn't make sense lah. Aku rasa dua-dua nama ni aku nak tengok diorang di-push jadi world champion, tapi yelah memang takkan terjadi kan, tapi harapan tu sentiasa ada. Sekarang ni harapan tu dah terkubur gitu je. Kenapa diorang buat Carlito macam tu? Aku rasa Carlito main-main kot. Takkanlah diorang nak minta gaji yang diorang bayar dekat Carlito tu balik. Dah lah tak nak renew kontrak. Kesian dekat Carlito. Tapi R-Truth tu paling tak patut lah. Sebab kau baru bagi dia chance lawan dengan John Cena. Dia finally dapat lawan dengan dia punya childhood hero, and then kau let go dia. Kalau kau tanya aku mana R-Truth patut pergi lepas ni, tak ada tempat lain melainkan
kuatkan gerakan We Want Truth dan dia kena patah balik ke WWE juga. Unless lah kalau dia pergi ke AEW guarantee world champion, itu lain cerita. Itu aku nak tengok. Dia boleh hasilkan perlawanan yang gila babang, lepas tu jadi world champion, okey, pergilah AEW. Tapi kalau tak, no, kau kena patah balik WWE. Macam mana orang boleh lariskan merchandise Karrion Kross? Aku tak tahulah lepas ni akan ada merchandise R-Truth lagi tak dekat WWE shop tu, tapi do something supaya WWE bawa balik R-Truth. Aku seriously mengharap ini semua hanyalah permainan storyline semata-mata supaya bila Truth buat comeback nanti, dalam comeback yang macam wow, mungkin yelah nak comeback lawan John Cena balik untuk kalahkan John Cena for the title. Tak mungkin nak dia menang Money in the Bank. Yelah, dia kan pernah tiba-tiba perlawanan yang tak ada kena-mengena Royal Rumble ke apa, dia pergi buka tangga, dia ingat tu Money in the Bank. Nak dia buat kemunculan kat Royal Rumble pun dia tak akan menang. Tapi tak apalah, dia dah tak menang pun. Tapi kau janganlah buang R-Truth daripada WWE. Kau janganlah buang reason kita enjoy dengan komedi yang ada. Sebab tahulah ni wrestling, tahulah ini macam benda yang sepatutnya bukan buat main-main, tapi kau entertainment juga. So bila kau ada entertainment, sedih, marah, happy, kelakar, kita boleh ketawa, geram, semua benda tu kena ada dalam entertainment. Dan orang, aku rasa lah, bila kau sebut entertainment dekat WWE ni kan, kalau kau tarik keluar R-Truth, aku rasa efek entertainment tu besar tau. Entertainment yang ada kat WWE tu. Sebab R-Truth antara orang yang memang, kalau kau sebut entertainment kat WWE, antara beberapa nama, R-Truth kau boleh letak kat situ. Sebab apa? Dia memang entertain kita. Kalau nak cerita pasal ni memang takkan habis lah, memang panjang lah. Tapi aku selit terus lah, aku terus ke poin yang kedua. Disebabkan nak kata benda ni berkait ataupun tidak, ni bukan poin kedua lah, tapi topik yang sama juga. Tadi aku ada kata, aku expect ada satu nama dari WWE akan lepaskan kan, which is satu nama yang kita nampak dekat NXT. Aku tak tahu kenapa angle tu berlaku, tapi aku tak follow up pun, tak study pun kenapa angle tu berlaku. Tak tahulah sebab orang tu injured ke apa, jadi macam tu dekat NXT. Tapi nampak macam diorang nak lepaskan Brooks Jensen je. Unless kalau Brooks Jensen tu injured, lain cerita. Aku tak buat aku punya homework, aku pala tahu. Yelah, best pala tahu in the world kan. Tapi kalau dia tak injured ke, tak ada apa-apa, aku rasa diorang macam standby untuk nak lepaskan dia for the next wave je. Sebab kenapa tiba-tiba nak keluarkan dia daripada kumpulan The Culling? Aku rasa Brooks Jensen, Sean Spears dan juga Vance Archer seorang lagi, aku pun lupa nama seorang lagi tu. Aku rasa kena je diorang as a group The Culling tiba-tiba keluarkan dia. Tinggal Easy Dame nak recruit pula Tatum Paxley, macam pelik. So aku ada feeling yang kalau Brooks Jensen tu tak injured, mungkin dia akan dilepaskan. Dah lah dulu ada story, tapi benda tu storyline je lah, yang dia punya attitude makin tak okay, disiplin dia makin ke laut. Lepas tu dia di let go, tapi dia cuba masuk balik dalam WWE. Story tu nampak promising lah jadi balaci Sean Spears je. So tak ada siapa nak sesiapa dibuang kerja. So unless dibuang kerja for something better. Tapi bagi aku, untuk R-Truth dan Carlito tak ada tempat lain yang lebih sesuai untuk diorang melainkan WWE. Unless macam aku cakap tadi, pergi ke AEW guarantee world champion. Mungkin itu lagi baik lah. So sedih, but then all the best for them. Aku just harap, paling aku nak R-Truth patah balik dari WWE. Tak apalah, tak menang world champion, WWE champion pun tak apa, tapi tolonglah hiburkan kita di SmackDown. Dan Carlito, hiburkan kita di setiap segmen Judgment Day. Member tu kot sacrifice badan untuk makan Braun Breaker punya spear bertubi-tubi. Tapi end up kontrak tak di renew. So taklah, WWE business is booming, but then let go people juga. Mungkin itu reason diorang punya business is booming, sebab nak maintain all the kewangan. So next point, tanpa perlu transition dekat screen, Mariah May design masuk ke NXT. So diorang let go R-Truth dan juga Carlito untuk sign Mariah May ke? Kalau kau tanya aku, for business purpose, mungkin yes, good decision lah. For the future, kau nak plan future, kau let go the past. Tapi now is not the timing, dan now is not the best time untuk kau let go R-Truth dan juga Carlito yang bagi kita entertain dekat Raw dan juga SmackDown. Okay, tapi kita letak Truth dengan Carlito kat tepi. Mariah May, WWE akhirnya sign. Aku hari tu macam mengharapkan bila ada perlawanan Mina Shirakawa dan juga Toni Storm dekat Double or Nothing, time tu lah Mariah May buat comeback dan macam bagi tahu dekat kita dia resign kontrak dengan AEW. Tapi bila dia tak ada, okay, confirm dah ni yang dia akan ke WWE. So tunggu masa je lah. So memandangkan nama dia Mariah May, ingatkan dia akan muncul dalam bulan Mei jugalah.
Okay, tak, itu lawak bodoh. Tapi tak, dia muncul dekat bulan Jun. Lawak bodoh lagi. So, jadilah Mariah June. Tak tahulah nama dia lepas ni apa. Jadi macam Kisens tukar nama ke. But then, kita nampak Mariah May dekat NXT. Refreshing. Kita nampak juga Stephanie Verker dah macam naik ke main roster, pergi dekat Raw. Jordynne Grace pun ada news dia akan naik ke main roster, akan ke SmackDown. Kita dah nampak juga Julia dan juga Roxanne Perez dah pergi ke Raw dan juga SmackDown. Aku pun dah tegur berkali-kali dah, WWE kena tebalkan Women Division punya roster. So sekarang ni diorang buat benda tu. Dan diorang memang kena buat benda tu sebab diorang nak buat WWE Evolution 2. Evolution punya pay-per-view. Serentak dengan AEW All In nanti, NXT Great American Bash dan juga Saturday Night Main Event kot, kalau tak silap aku. So, bagi aku, right decision untuk kau tebalkan Women Division dekat main roster. At least Julia, Roxanne dan juga Stephanie Verker dah dapat momen diorang. Okay dah. Jordynne Grace pun dah berapa kali muncul kat Royal Rumble. Tak perlu nak menang NXT Women Champion pun tak apa. Walaupun Jessie Jane menang tu mengejutkan, tapi it is what it is. Better look for the future. And then the future is Mariah May for NXT lah. Aku tak rasa Jessie Jane akan pegang title tu lama. Tapi memang ada cerita yang bagi tahu WWE punya plan adalah nak jadikan Mariah May tu face of NXT, which is bagi aku memang sangat kena lah. Cumanya bila dah kata face of NXT tu, Mariah May akan bawa watak baik. So tengok macam mana kau bawa watak glamour tapi dalam masa yang sama kau face. Sebab selalunya watak glamour, diva macam ni semua kena dengan watak heel kan. So tunggu dan lihat je lah. Tapi good to see Mariah May dekat NXT. Sebab bagi aku good to see everyone bila masuk dekat NXT, kecuali Elias. Ada beberapa nama jugalah, mungkin sebab dia orang punya call up agak cepat. Tapi it's not good to see them bila naik ke main roster lah. Sebab kat NXT kadang-kadang move tak limit sangat, tapi dekat main roster limit. Tapi Mariah May dekat AEW tak ada lagi, dia babeng pun move dia. So bagi aku lebih pada character works. Hopefully Mariah May boleh excel dekat NXT. And then harapnya sebenarnya bukanlah dia orang buang R-Truth dengan Carlito untuk Mariah May. Sebab bagi aku it's not worth it lah. Bagi aku orang lagi nak R-Truth daripada Mariah May dekat WWE. Okay, untuk cerita prediction Money in the Bank ni, kita akan, yalah, lelaki dan juga perempuan, tapi kita akan bahagikan kepada siapa yang aku rasa patut menang dan siapa yang aku predict akan menang. Dua benda yang berbeza lah. Patut ni lebih pada macam aku rasa dia sebenarnya deserve, tapi aku rasa dia tak akan menang. Aku predict orang lain yang akan menang for the sake of mungkin WWE nampak orang tu lagi okay kan. Yang deserve tu aku punya personal preference lah. So untuk women's punya Money in the Bank, kita ada Alexa Bliss, Roxanne Perez, Rhea Ripley, Julia, Naomi dan juga Stephanie Verker. Prediction aku rasa diorang akan bagi kemenangan ni dekat Julia. Tapi kalau kau tanya aku siapa yang patut menang, aku berbelah bagi di antara Naomi, Roxanne Perez dan juga Alexa Bliss. Aku rasa tiga orang ni sangat deserve. Tapi Roxanne tu kalau tak menang lagi tak apalah, banyak masa lagi untuk dia. Tapi Naomi dan juga Alexa Bliss, better antara diorang dua yang menang. But then still aku ada feeling yang WWE akan bagi kemenangan ni pada Julia. Korang rasa siapa pula yang akan menang? Dan korang nak siapa menang? Cuba korang share dekat ruangan komen kat bawah. Untuk Money in the Bank lelaki, kita ada Solo Sikoa, LA Knight, Penta, Seth Rollins, Andrade dan juga El Grande Americano. Yang ni tak susah sangat untuk aku. Aku ada satu nama je siapa yang aku predict akan menang, dan bagi aku siapa yang memang patut menang. Maksudnya aku pun memang nak dia menang, dan nama itu adalah LA Knight. Yes, aku rasa LA Knight akan menang. Aku nak LA Knight menang, dan aku rasa LA Knight yang paling patut menang match Men's Money in the Bank ni lah. Kalau ikutkan, kalau aku kena pilih nama kedua, bagi aku mungkin lebih pada Solo lah kot. Bukan disebabkan I love you Solo, tidak. Tapi Solo dengan apa yang dia dah buat, dia lead Bloodline, aku rasa dia sebenarnya deserve untuk world title punya run. Tapi mungkinlah dia tak deserve kalahkan mana-mana champion one on one. At least dia boleh kalahkan dengan tiba-tiba cash in bila orang tu dah lemah ke apa ke. So Solo adalah pick kedua aku. Tapi aku yakin dan aku rasa LA Knight patut menang. Tapi kalau aku salah, nak buat macam mana? Nama pun prediction. Dan mungkin ada yang akan kata Seth Rollins lah patut menang. Seriously bagi aku the best story dekat Money in the Bank nanti
melibatkan Seth Rollins adalah untuk dia dikacau oleh CM Punk dan juga Sami Zayn. That is the best story. Dia tak perlukan Money in the Bank tu. Kalaulah nak jadikan dia world champion, tak perlu Money in the Bank pun untuk Seth Rollins. Dia boleh go for number 1 contender punya match ke. Tapi Money in the Bank ni better bagi nama-nama macam LA Knight, Solo, even Andrade pun okey lagi. Yes, aku tahu ada nama Penta dengan El Grande Americano, the best luchador of all time atas muka bumi ni. So even ada Penta dengan El Grande Americano, El Grande itu memang tak payah lah. Tapi Penta tu aku rasa boleh relax dulu kot. The future is bright for Penta. Tapi better kali ni LA Knight ataupun Solo dapat peluang diorang dulu. But then this is the WWE. Diorang akan pilih siapa yang diorang nak. Macam mana ayat dia? Diorang akan pilih siapa yang diorang nak. So itulah. Untuk Money in the Bank ada watch along. Stay tune. Aku punya announcement dekat YouTube community post ataupun aku punya Instagram. Link Instagram aku dah ada dekat ruangan description kat bawah. Support Azwan Shah tu. So tu je lah untuk video kali ni. So guys, jemput lain semua video yang korang nampak dekat skrin korang sekarang ni. Lagi sekali, link Google Pixel 9a dan juga t-shirt Mission Nightmare ni aku letak dekat ruangan description kat bawah. Terima kasih. Datang lagi. Pandai. Mother father.